Selamat datang ke Sibu. Okey, hai. Buat lapai. Dia bagian ni kan? Ya. Ni dia ada lokasi. Hari ni nak fly ke Sibu. Akan menaiki flight Aviation. So kita tengok apa yang menarik kat Sibu. Dan jangan lupa korang layan video ni sampai habis. Alright. Okay guys, so kejap ni kita akan fly ke Sibu. So masih dalam 2 jam lebih macam tu. Mungkin banyak tidur kot dan makan-makan sikit. So jangan lupa video sampai habis. Okay. Datang ke Sibu, Sarawak. So hari ni semula perjalanan kita ke Sibu dan kita pertama sekali kita akan ke immigration dan check pasport, dan selepas tu kita akan ke hotel, check in dan cari kedai makan yang terdekat. Alright. Okay, hi. Okay guys, so aku dah sampai hotel, dah siap check in. So kali ni aku berada di Hotel Kinwood Hotel Sibu. Tak jauh daripada airport tadi, lebih kurang dalam 30 minit. So ini bilik dia. 2 katil dan juga view di tepi Sungai Rajang. Ni antara Sungai Rajang dekat Sibu yang paling besar dan paling panjang sekali dekat Sibu. Dan juga ada bathtub, sinki dan tandas. Kita rehat-rehat dekat diri dulu. Dan pukul 5 nanti aku akan jalan-jalan dan tengok apa yang ada dekat sekitar ni. So kita dekat luar sekarang. Sementara tu kita akan pusing-pusing di bandar Sibu ni, tengok apa yang menarik. Sibu Center Market Complex. Ayam. Ada ayam. Cuk aku. So kita pergi mana? Pasar malam Sibu. Yes, pasar malam Sibu, tak silap. Dalam 800 kilo. 800 meter. Kenderaan ke sini tak sibuk macam dekat KL. Oh, nak lalu sampai sana ni dia macam belah sana. Daripada sini ke kiri. So kita jalan dulu. Run. Tahu sedar ada 10 minit berjalan kaki kot. 15 minit. Sesakit pun tak. Jalan kaki pun tak. Kadang-kadang suasana tempat kita dengan tempat orang lain tu tak sama. Ya. So buat pertama kalinya kami berdua ni first time lah sampai dekat Sibu. So
Mungkin antara pengalaman pertama kami kat sini. Walaupun cuaca ni agak detail-detail sikit, mendung sikit, tapi kita akan tetap buat video ni kasih jadi. Dia bahagian ni kan? Ya, rosok dah. Yang ni paling lembut ke bang biasanya? Dia ada lembut lah. Kawasan non halal lah. So kawasan ni sebenarnya kawasan halal untuk dimakan. Tapi yang penting kita cari makanan dulu sebab perut kami lapar. Kau pergi mana-mana pun kau kena isi perut dulu. Baru kita maaf baca. Bang, dia start pada pukul apa? Pukul apa kalau 10 malam ah. 8 lagi dah. Ni ke baru nak buka dah ni kayaknya. Ingat nak minum air dulu. Dalam pukul 6 nanti saya ingat nak datang balik lah. Lepak lah tepi Sungai Rejang. So daripada hotel ni ke sini dalam berapa ratus meter. Dia dekat juga lagi. Dekat sangat. Dekat sangat lah. Dekat sangat, jangan malas. Sekarang ni aku berada di Parkson Sibu. Lepas pusing-pusing dekat pasar malam tadi, kami decide untuk pergi ke mall sekejap. Ambil aircon sebab panas. Masih jual PS2 ni baru lagi ni. Buka masih baru ni. Barang rare ni, barang rare. Berapa ratus tadi dah? 450. Siap games. Setahun warranty. Tahun warranty. Tapi dia masih jual dengan harga 450. Berani dia Dia jual 450 250 orang ambil beli dua. So PS2 ni mengingatkan aku masa kecil dulu. Kata PS2 ni dia punya aura dia lain macam. Dulu kalau ikutkan harga dia 1,500. CD dia cetak rompak RM5 sekeping. So ni vibe malam. Totally kat sini semua kedai dah buka. Pengunjung-pengunjung pun dah ada yang datang. Aku nak tunjuk kat korang apa yang ada dekat pasar malam Sibu. Balik ke Semenanjung. Sekarang ni aku dekat Center Market Complex. Pagi ni cuaca cerah. So aku nak tunjuk dekat korang apa yang ada dekat pasar. So pagi ni dalam pukul 8 pagi. Cuaca dekat Sibu ni memang cuaca cerah lah macam. Pagi ni aku pusing-pusing dulu tengok apa yang tak ada kat Semenanjung dan ada yang kat sini. Kelapai ni buah kelapai. Buah kelapai ni dia makan macam mana? Rebus. Oh, dia sama macam makan kacang lah. Buah kelapai. Macam kacang macam tu. Ikan terabuk RM20 satu plastik. 15 pun ada. Dan ada juga bake craft tangan. So ayam sebelum biasa kita kat pasar kan, ayam-ayam tu yang dah disembelih tu kat sini fresh. Kalau tengok ayam tu hidup lagi ayam dia. Yang ni siput apa? Oh, ni siput bulat. So makan dia macam mana? Makan dia macam mana? Yang sukit. Biasa kalau aunty buat apa? Masak apa? Halia. Potek. Oh. Potek. Ha. Orang boleh bikin sup. Ubur-ubur kan? Ikan nipah tu 58. Apa tu? Ikan nipah kan? Tembakau. Sekilo 55, 58. Dia ikut saiz lah. So itulah suasana dekat pasar Sibu kan? Pasar tamu. Pasar tamu Sibu.
Pagi ni dah pukul 8 suku, dah meriah. Sekarang ni aku sampai dekat Sibu Jaya. Kita akan pergi ke next pasar tamu di Sibu Jaya dan kita tengok apa makanan yang ada. So lapar ni pergi ni. Sebab sekarang ni dah pukul 9 suku. So sayur-sayur segar-segar pagi-pagi ni. Ikan kuih satu botol RM10. Tengok saya cabai. Bubuk besar-besar weh. Bubuk ni dia ada keluar freezer dia lah. Ya. So hasil dia yang ni lah. Oh halumnya. Dia ni buat masak kan. Goreng buat Kalau macam ni, Nasi lepas goreng. tu goreng-goreng campur dengan nasi goreng macam tu. boleh. Kalau makan macam ni dengan nasi kosong pun boleh. Boleh. Kamu simpan ikan bilis sikit, Aha. ikan cili sikit dengan bawang. Tak payah goreng. Tak payah goreng. Orang Iban panggil ni. Ha? Orang Iban panggil. Ha? Pako. Aku apa? Aku pakai Aku ikan. Ikan. Aku ikan. apa ikan. Pucuk midin lah. Atau median. RM5 satu pinggan ni. Best. So ni selamat datang. Aku selamat jalan lah. Dapat beli goreng pisang dekat Sibu. Dah habis pusing-pusing ronda-ronda di pasar. Dan on the way to airport. Dan jangan lupa korang subscribe video ni dan lebih banyak video yang akan datang. Bye bye.